Mungkin ramai lagi yang tak tahu, apps yang ada dalam phone kita ni semua makan bateri walaupun kita tak guna pun. Pelik kan? Kenapa tiba-tiba bateri phone kita cepat habis walaupun kita bukan kaki game? Kau menghadap TikTok je 24 jam kan? So, macam mana cara untuk kita save bateri phone kita ni? At least kita charge pagi bolehlah bertahan sampai malam kan? Ini baru guna 5-6 jam, bateri dah habis. Dah satu kerja, kau nak kena bawa power bank 24 jam. So, siapa yang tak buat benda ni lagi, tolong tonton video ni sampai habis. Jangan lupa follow aku, like, comment, save video ni untuk lebih banyak tips lagi. And let's go! Okay, ini untuk Android smartphone, okay? Bergantung pada phone. Setting kadang lain-lain. Okay, kalau guna Android smartphone tu, ini je cara dia. Masuk kat setting korang, scroll sampai jumpa bateri. Okay, klik dekat bateri tu. Lepas tu, klik dekat power usage. Okay, dekat sini, korang boleh tengok apps apa yang menggunakan bateri banyak. Okay, tapi lagi padu, kalau kau onkan button smart power saver dan power saving ni. Okay, apa function dia? Segala jenis apps yang ada dalam phone korang tu, walaupun kita tak guna, dia tak ada makan bateri. Okay, at least kau punya bateri tu boleh bertahan lah kan. Okay, kalau kau bukan kaki game, menghadap TikTok je, cas sekali je dah cukup. Bateri pun tak cepat rosak. Okay, itu kalau Android smartphone. Kalau untuk iPhone pula macam mana? Pakai lagi phone mahal-mahal tapi tak buat setting ni. Nak tahu macam mana? Follow aku dulu. Okay, ini untuk iPhone pula. Okay, mula-mula buka setting korang. Okay, then korang scroll. Jangan masuk dekat bahagian bateri. Okay, masuk dekat bahagian general. Akan keluar macam ni. So, korang scroll sampai korang jumpa background apps refresh. Korang klik dan korang pastikan benda alah ni off. Alright? Bila dah off kan button ni, semua apps yang korang tak guna atau semua apps yang korang tak buka tu tak akan makan bateri. Itulah sebabnya bateri korang cepat habis. So, korang dah buat. So, sekarang bateri korang boleh bertahan lama. Korang dapat tak? Kalau dapat, share dan repost video ni supaya ramai orang tahu. Nak tips lagi? Komen nak. Alright?